Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhammad Azwan dan Adwa Akilah dalam Berita TV8 membahas isu ummah generasi yang keluar. Terkini, masalah pergaulan bebas dalam kalangan mahasiswa di institusi pengajian tinggi kini semakin membimbangkan. Pelbagai pihak di setiap lapisan masyarakat memandang isu ini sebagai satu masalah yang perlu ditangani secara holistik. Isu pergaulan bebas harus diambil perhatian serius berikutan meningkatnya masalah moral dan akhlak di kalangan anak muda, khususnya di institusi pengajian tinggi 8 tahun. Masalah sosial yang dialami oleh mereka harus diatasi dan dibendung supaya ia tidak mewujudkan ancaman jangka masa panjang terhadap pembangunan dan kemajuan negara. Tiada batasan yang berlaku terhadap individu dalam menghadapi permasalahan kegiatan pergaulan bebas. Justru itu, hal inilah yang membimbangkan banyak pihak apabila ia rentan terdampak ke atas anak muda tanpa adanya pengawasan yang sewajarnya ke atas mereka. Namun, peraturan dan undang-undang tidak mampu membentengi generasi kini jika kurangnya penghayatan yang mendalam terhadap erti moral dan akhlak. Itulah yang diperkatakan oleh Ustaz Anwar Putih. Saya tak kata dia akan 100% akan okey. Sebab itu dalam Islam tu ada elemen hukuman. Kerana Islam, Allah SWT sendiri mengetahui bahawa akan ada pelanggaran tata cara daripada manusia ini. Jadi yang terakhir itu undang-undang. Peraturan tadi baik sebenarnya kan. Tapi apa usaha kita untuk membentuk persekitaran tadi sebelum undang-undang itu digunakan. Itu kata-kata antara istilahnya, maknanya ini kena kawal, kena ada panduan. Bukan menghalang, kita ada panduan. Kita faham di depan itu perlu bergerak dan perlu ada aktiviti, tapi ada panduan yang khusus. Baik, kita ikuti laporan seterusnya wartawan Afif Wijdan yang membawa kupasan mengenai cadangan pihak berautoriti dalam menangani isu pergaulan bebas yang kian serius dalam kalangan mahasiswa. Berikutan tren pergaulan bebas kini semakin tidak terkawal, khususnya di kalangan mahasiswa, menjadi satu titik kenyataan yang berlaku di lapangan atas alasan dunia semakin maju. Perlakuan juga perlu sejalan dengannya, yakni berfikiran terbuka dan tidak terlalu gula. Hakikatnya, agama Islam itu sendiri tidak pernah menyekat umatnya untuk bebas bergaul sesama individu yang lain. Kerana hal itu juga sangat dianjurkan Islam supaya wawasan, pendapat dan pandangan lebih luas dan maju ke hadapan. Begitulah pandangan yang dikongsikan oleh Profesor Dr. Adawiyah berkenaan isu tersebut, yang menekankan keperluan tindakan segera pihak berautoriti dalam mendidik mahasiswa mengenai batas pergaulan menurut Islam tanpa menimbulkan stigma atau penolakan terhadap mesej agama. Saya boleh katakan pergaulan yang mengikut adab-adab Islam lah, ya kan, insyaAllah. Mesej apa pun yang nak disampaikan antara pelajar, mahasiswa, lelaki dan perempuan ini harus silakan selagi mana ia tidak mendatangkan kemudaratan, selagi mana ia tidak bercanggah dengan agama ajaran Islam, kan. Apa-apa yang hendak dilakukan itu mestilah baik pada pandangan Islam dan diniatkan kerana Allah dan dapat pahala dan jadi ibadah. Anak muda yang berjaya ialah mereka yang bijak mengambil inisiatif, menjauhi pengaruh negatif serta menampilkan akhlak dan teladan yang positif. Upayaan langkah tidak datang dengan sendirinya, malah lahir daripada kesedaran diri dan keupayaan membuat pilihan yang bertanggungjawab. Walaupun masih terdapat segelintir anak muda yang hilang arah dan pedoman, realiti tersebut tidak wajar dijadikan alasan semata kepada tingkah laku yang menyimpang. Sebaliknya, keadaan ini menuntut peranan aktif semua pihak dalam membimbing dan memperkasa generasi muda. Pembentukan sasiah yang kukuh menjadi asas utama kepada kelestarian masyarakat pada masa hadapan. Saya Afif Wijdan, TV8 melaporkan. Demikian tadi laporan khas wartawan Afif Wijdan Nur Azman. Kini berakhir Berita TV8.
membahas isu ummah, generasi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.